Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Baru-baru ni saya dan Abang Ashraf, Abang Adian dan juga Abang Aidin ada pergi ke kedai sebenarnya untuk mencari kad Pokemon. Masuk-masuk dan nampak Abang Adian dan Abang Aidin dah keterujaan melihat pelbagai jenis barangan di dalam kedai sebenarnya ini. Abang Ashraf apa lagi, dia meluru ke belakang untuk mencari kad. Macam saya ternampak ada mini pouch Pokemon dangler di mana kita boleh letak earpods di dalam. Saya dah nampak keterujaan dengan mini pouch ni. Tapi tak apa, cuba kita tengok barang apa lagi ada di section toys dan juga kad. Mana tahu ada yang manis-manis dan juga best-best. Masuk saja ke bahagian toys. Boleh nampak kedai sebenarnya ni banyak memasukkan stok blind box. Saya rasa blind box sekarang ni dah menjadi famous di antara kolektor-kolektor. Di sini pun ada paket Pokemon punya figurine. Tak silap saya ni Quagsire water type Pokemon. Di sini blind box saya nampak kebanyakannya adalah Shin-chan, Hello Kitty, Marvel ada di bawah kalau tak silap. Mereka juga ada Lego Star Mega Bloks Pokemon yang kita kena assemble sendiri Pokemon tersebut untuk nampak lagi hebat. Kepada peminat blind box, tempat sebenarnya ni memang best. Mereka pun ada jual Funko Pop Blackpink. So saya pun pergi ke kaunter mengambil satu pack Paradox Rift untuk di-unpack. Gambar depan, tak silap saya, ini Ironclad dari siri Scarlet dan juga Violet. Tagline Pokemon seperti biasa, gotta catch 'em all. Tertera di belakang. So marilah kita buka dan lihat kad apa kita dapat. Seperti biasa kita akan dihidangkan dengan kad QR untuk siri bagi siapa yang bermain kad online. So kita ambil satu kad dari belakang dan energy card kita yang pertama adalah Basic Dark Energy. Kad seterusnya hadir dengan Blitzel, Electric type, HP 60, Attack pula, Rare Kick sebanyak 10 dan juga Wild Charge 50. Seterusnya kita ada Bounce Sweet, HP 60, Grass type, Attack pula, Quick Blow 10. Seterusnya kita dapat Feebas, Water type, HP 30, Attack pula, Draw Up Power. Alright, so kad kita seterusnya hadir dengan kad iPom, Normal type Pokemon, HP 60, Attack pertama Filch dan juga Attack kedua Smack sebanyak 20. Kad kedua kita adalah evolusi daripada iPom, Ambipom, HP 100, Normal type, Attack Collect dan juga Hand Fling 20. Kad seterusnya hadir dengan kad Trainer Snorlax Doll, HP 120. Comel saya dia punya Snorlax Doll ni. Next card kita adalah Tinkaton, evolusi daripada Tinkertough, HP 130, Psychic type, Attack, Crushing Blow 30 dan juga Alloy Hammer 60. Card kita yang seterusnya adalah card Reverse Holo Gible, Fighting type, HP 70, Attack pula Fights. Memang lawa Reverse Holo dia. Alright, card seterusnya hadir dengan Reverse Holo Reverse Holo Vanilluxe, evolusi daripada Vanillish, HP 150, Water type, Ability, Frigid Room dan Icicle Missile 110. Alright, kad terakhir kita adalah kad Iron Hand EX, Future type Pokemon, HP 230, Electric type, Attack pula Arm Press 160 dan juga MU Very Much 120. Memang lawa lah Iron Hand EX ni. Dan inilah kad yang kita dapat dari pack yang kita buka. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.